The intention is clear kan bang? Tujuan jelas kan? Awak nak pembiayaan. Saya tambah lagi 10 parti pun cerita dia sama juga. So ini dipanggil sebagai komoditi murabahah ataupun tawarruk modern. Okey. Ulama letakkan syarat. Antara awak dengan dia tidak boleh ada persekongkolan. Ini to be natural baru halal. Ada ulama yang kata tawarruk halal tapi kena natural. Macam tadi, saya ada emergency, saya nak jual kawat, awak tak nak beli. Saya beli kedai sebelah. Bang, tolong jual. Bang tak nak beli, takut saya murahkan. Saya nak cash sekarang. Emergency. So, itu memang halal. Itu tak ada masalah. Tapi apabila you dengan you dah kena tabir, sign a contract, every time someone buys this commodity, I will buy back from you. Itu dipanggil sebagai munazzam. Munazzam ni organized tawarruk. That means all the parties involved, they plan it together.